Anak-anak muda, apa matlamat kewangan anda dalam 2 hingga 5 tahun akan datang? Mungkin ada yang mahu berkahwin, membeli kereta, melancong ke luar negara, memiliki rumah pertama atau melangsaikan hutang PTPTN dengan lebih awal. Apa pun matlamat anda, yang penting ialah memilih medium simpanan yang selamat dan menguntungkan supaya matlamat itu lebih cepat tercapai. Katakan anda ingin kumpul RM20,000 dalam masa 2 tahun. Bagaimana caranya dengan emas? Tetapkan target simpan RM800 setiap bulan secara konsisten selama 24 bulan. Dalam 2 tahun, anda akan ada sekitar 35 gram emas dalam akaun. Dengan harga emas masa sekitar RM490 per gram dan purata kenaikan harga emas 10% setahun, dalam 2 tahun, nilai 35 gram emas anda boleh mencecah lebih RM20,000. Melalui akaun Gap, anda ada fleksibiliti dalam tabungan. Sama ada simpan emas dalam akaun atau keluarkan dalam bentuk fizikal mengikut pilihan saiz, gold bar atau dinar. Semuanya mudah, telus, tanpa cas tersembunyi dan patuh syariah. Bagi yang ingin mencapai matlamat kewangan dengan cara yang lebih selamat, anda boleh isi borang sign up di bio saya atau PM untuk saya bantu anda daftar sebagai ahli dan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.